Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita berhenti itu bukan surat sebelah kan, Hidayatus Subyan, betul tak? Bukan surat sebelah, 3 baris ke atas. Muka surat sebelah, 3 baris pada atas, betul tak? Faslun fil istinja'i, betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu minta maaf, saya sarapan tadi, betul tunggu roti dia lambat. Minta maaf. Muka surat sebelah, baris yang ketiga, yang jawi, Hidayatus Subyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil istinja'i. Faslun, ini suatu fasal. Fasal ni penceraian tajuk. Nah, kalau kita panggan, dulu dia tak buat panggan, dia tulis faslun, fasal. Ini tajuk nu, ini tajuk lain. Faslun, ini tajuk baru. La ni kita dibezakan dengan panggan dan tajuk. Ulama dulu dia tak ada panggan, dia tak ada tajuk, dia tulis semua sama. Kitab-kitab dulu-dulu ni. Itu dia tulis faslun, ini satu fasal, satu bab fil istinja'i, pada menyatakan hukum-hukum istinja. Istinja ni membersihkan daripada basuh air kecil dan air besar. Bahasa kita tak masuk lu cakap lagu tu basuh air, basuh lagu mana air, basuh kencing berak. Tu mudah faham. Cara nak basuh kencing dan berak. Kita mengaji bab ni, kita ni lama dah duk buat benda ni. Baik. Kita tengok betul tak betul hak kita buat. Bermula istinja. Erti istinja tu menghilangkan akan ain najis, kencing dan tahi, daripada tempat keluar kencing dan tahi itu. Maksudnya cara nak basuh kencing dan berak, cara nak menghilangkan najis, kencing dan berak. Baik. Nak bagi suci itu, nak bagi bersih, nak bagi hilang tu dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Baik. Jadi dalam bab bersuci ni, yang pertama hilangkan ain najis. Cara dia. Contoh, ni kita ambil had luang daripada kencing berak. Contoh kita nak basuh tai anjing, kena di kasut kita ataupun kena di kaki kita. Buat ke mana? Ambil kertas ke, tisu ke, kertas ke, daun ke, kayu ke. Ambil, buang dulu diri najis itu. Dalam bahasa kitab, ain najis. Buang dulu ain najis tu. Ambil, buang dulu najis tu. Lepas tu kita lap lagi dengan kertas, lap lagi dengan kertas. Baru kita ambil yang tanah,
baru kita siram dengan 6 kali air mutlak. Itu istinja. Begitu juga najis yang lain. Contoh taik cicak atas lantai. Buang taik cicak dulu. Bekas taik cicak tu kita lap dulu dengan tisu ke, dengan kain ke. Lepas tu kita, kalau kain, kita siram air, kita perah, lap sekali lagi, hilangkan bekas najis tu dulu. Ni dia hentam mop terus, najis tu rumah. Daripada kecil jadi merebak besar. Kes apa? Kes bermudah-mudah sampai jadi masalah di dalam ibadat. Nah, buang dulu ain najis itu. Begitu juga kencing dan berak. Kita buang dulu ain najis itu. Hak kita ni tak apalah, memang kita buang pun, memang dah tak ada pun. Cuma kita basuh bekas je. Bekas keluar air kencing dan bekas keluar berak itu. Baik. Dia nak istinja ni dengan 2 alat. Yang pertama ayat mutlak. Dan yang kedua benda yang kasar. 2 alat untuk kita ni istinja. Yang pertama air mutlak, dan yang kedua benda kasar, kesat yang boleh tarik najis, yang suci benda tu. Yang suci benda tu. Kalau ambil taik lembu kering, nak gabuh taik kita tak boleh. Tu najis. Tu contoh kita cakap bagi senang lah. Tak usah duk cakap standard-standard payah. Cakap pasal kita. Nah, cakap pasal kita. Mudah faham. Baik. Baik. Dengan air mutlak. Maksudnya kalau air mutanajis tak sah, ataupun air lain daripada air mutlak, contohnya basuh dengan air mawar, tak sah. Basuh dengan air sabun, tak sah. Dia kita kata nak bagi wangi, tak apa aku basuh dengan air mawar tak boleh, tak sah. Nak pakai air mawar semata-mata nak bagi wangi, tak sah. Nak pakai air sabun semata-mata, tak sah. Wajib menggunakan air mutlak, kecuali dalam masa yang sama nak buh sabun tengah-tengah, lepas tu nak cerok dengan air mutlak tu tak apalah. Tapi pada air sabun pada awal sampai akhir sekali tu ya tak sah, walaupun wangi tak sah. Tu dengan air mutlak. Air mutlak, air yang tak bercampur dengan apa-apa, bukan air lain daripada air mutlak. Mesti air mutlak. Nah, air sabun tak leh, air teh tak leh, air nyok tak leh. Nah, air kapur barus tak leh, contohlah. Air bawar tak leh, air mutlak semata-mata. Dan air mutanajis pun tak sah. Pi Thailand nak terkencing, masuk tanah ataupun nak terberak, cedok air tu, tengok-tengok tu dia tak cicak 4-5 biji. Kolah dah besar ni, tinggi ni besar ni, tu maksudnya mutanajis, tak sah basuh. Maksudnya tak boleh menanggung di dalam solat. Kalau dalam keadaan macam tu pergi sembahyang tak sah. Tak sah. Yang betul buat macam mana? Nak buat macam mana? Dah pergi jalan. Jalan dulu. Sekali lagi balik hotel ke, kita basuh, kita tukar pakaian, kita solat. Betul tak tengah-tengah jalan ni? Kita solat hormat waktu. Orang turun sembahyang, kita sembahyang. Sembahyang zuhur 2, asar 2 contohnya, kita musafir. Tapi sembahyang kita tak gugur, tanggungjawab, tak lepas. Pasal tak cukup syarat. Di antara syarat sah sembahyang, suci pakaian badan dan tempat solat daripada najis yang tak dimaaf. Tadi kita basuh berak, tapi kita guna air mutanajis, air tak cicak, tak sah.
Tak pergi kena sembahyang lain. Tak kita kena sembahyang lain. Jemaah pun tak apa. Kita buat hormat waktu, jemaah pun tak apa, sendiri pun tak apa. Tapi sembahyang tu tak dikira sebagai sah. Pasal apa kena sembahyang? Takut mati. Malaikat tanya apa-apa tak sembahyang. Saya sembahyang dah, sementara sekali saya nak ulang balik. Oleh kerana kotor, najis. Itu hormat waktu tu dalam mazhab kita. Nah. Baik. Setengah orang dia kata sembahyang apa dah memang tak sah. Sembahyang sebab takut kita ni mati. Begitu. Baik. Atau macam ni, tak sah juga. Ayak mutlak elok. Tapi ayak basuhan taik dia tu meleleh kena di betis. Tak cerok betis. Tak sah. Ayak najis meleleh di betis, di paha. Kita duduk mangkuk tandas tu kan. Kita duduk basuh tu. Ayak hak yang taik kita basuh tu percik pi di paha, percik dikena di seluar. Tak cerok. Pakai tak sah sembahyang. Sebab air basuhan tu telah campur dengan najis kita dan merebak. Ayak tu percik di tempat lain. Kena siram. Betis, kena siram paha. Hak kena ayak tu. Ni pakai dak. Berak, gosok. Ayak. Pi kot nu, pi kot ni. Kena punggung, kena betis, kena paha. Tak cerok dah. Tak sah sembahyang. Nah, tak sah. Nah, tu setengah daripada setengah yang warak tok guru dia buang semua. Dalam layak tu dia londes semua. Sekali lagi dia basuh, kalau ada terpercik di mana-mana, dia siram dan pakai pakaian balik. Pakai kain balik ataupun seluar balik. Nah. Kalau kecil berdiri, kena di seluar. Kalau duduk, kena di punggung, kena di paha. Itu maksud kena cermat. Alhamdulillah, Masjid Sultanah apabila disebut bab ni, mereka telah tukar paip hak semok kepada paip getah bodoh tu ya. Biar bodoh tapi senang kita nak urih dalam basuhan. Biar orang kata tak standard apa lekeh. Sebab paip yang spray ataupun yang kecil tu dia jadi laju ayak. Kadang-kadang dia taibai lantai, naik kena di baju, naik kena di badan, naik kena di seluar. Tapi kalau paip biasa sebab dia luas. Apabila luas dia keluar tu dia tak pergi mana. Kita pegang boleh kawal. Semua Masjid Sultanah bila ayak dia tukar paip hak besar semua, getah hak besar. Beli getah hak gulung besar tu. Biar orang kata tak standard pun apa lekeh biar pergilah, kita nak jaga maslahat basuhan. Kerana terhentinya sah solat di atas sahnya istinja. Bersuci, taharah, wudu, mandi wajib. Hak tu perkara yang paling pokok. Kalau hak tu gagal solat, na'udzubillah. Baik. Kita tengok lagi. Kadang-kadang kita pergi masjid ni awak masa panas, tak tahu AJK berkelai hangit. Padahal duk mai jemaah semua. Mai jemaah tak berhenti. Tapi hak kaki jemaah tu dia berkelai, dia tadi 4-5 puak. Hang kelai ku tujuh hang, ku buh hang buah ku. Kita tengok pasal apa lah. Lantai depa taik cicak penuh. Mok pula rasa belendiak kaki. Sabun hak mok tu. Taik cicak pula nampak topuk. Patutlah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah seseorang daripada kemungkaran. Solat yang mana? Solat yang mematuhi rukun-rukun, syarat dan khusyuk. Menghadirkan hati dengan penuh tawaduk, merendahkan diri kepada Allah. InsyaAllah salat itu mencegah kita daripada
kemungkaran. Maksudnya kita tak mau dah, tak teringin dah Allah Ta'ala bantu kita kepada kemungkaran-kemungkaran. Minta Allah bantu kita dengan solat, dengan sebab solat. Habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikkan kita tak tinggal solat, dan makinlah Allah Ta'ala baiki kita menjadi hal yang lebih baik. Habis. Atau dengan 3 batu. 3 ni tak nanti 3 biji. Maksudnya 3 kali sapu. 3 kali sapu. Lepas tu nak cari mana 3 biji. Kalau tak sebiji, gagah-gagah lah kutip kok pasu-pasu tu. Nak 3 nak cari mana? 1 pun tak apa kalau pandai guna. Sebiji tu guna 3 kali lap. Lap belah ni 1, lap belah ni 1, lap belah ni 1. Sah. Ataupun tisu, mudah zaman lah. Tapi tisu kering, tisu basah, jadi najis balik. Kerana apa? Dicampur dengan air kepada najis, maka dia jadi najis balik. Dia kena guna benda kering. Tu nak istinja orang sakit, guna tisu kering, jangan guna tisu basah. Nah. Ataupun budak-budak, kita hentam tisu basah semua. Tu istinja ni dia kena guna benda yang kering. Tidak pun ayak. Kalau tak ada ayak, benda kering. Ni lap dengan tisu basah, tak sah. Dia campur ayak dengan najis, dia merebak. Ya. Tak apa. Dia maksudnya 3 kali lap. Macam mana? Tak leh, dia kena guna hak kering dulu, baru basah. 3 kali lap hak kering, barulah hak basah. Kalau basah dulu pakai basuh dengan air lah. Dia kena hak kering dulu, kaedah dia. Lepas tu 3 kali lap hak kering, pakai hak basah balik tak apalah. Hak yang keempat, kelima tu dia kena kering dulu. Dia kena hak kering dulu. Baik. Tu kaedah. Kalau nak guna ayak mutlak. Kalau nak guna benda kering yang suci, yang kasar, kesap. Maksudnya dia boleh menarik najis. Tisu kering, daun kering, tu boleh lah. Habis. Tu syarat tu. Tu kaedah kena pegang. Tu kaedah dia. Ilmu fiqh ni dia ilmu qawaid fiqh. Dia ada kaedah dia. Kaedah dia kalau nak guna hak yang lap kena kering. Ataupun tak mau hak ni, kita terus dengan ayat mutlak. Baik. Kita pergi lagi kepada pembahasan yang lain. Kemudian dan yang kering yang suci. Lap gabui. Tak boleh haram. Walaupun roti tu dah naik kulat. Kerana apa? Kerana dia boleh dimakan oleh makhluk-makhluk binatang yang lain. Haram kita menggunakan makanan untuk istinja. Dan termasuk makanan itu makanan saudara kita, iaitu jin. Apa dia? Tulang-tulang makanan. Haram. Haram istinja dengan makanan dan tulang haram. Saya pergi tengok berak lautan. Tengok-tengok nak ambil apa? Tengok-tengok tulang ayam. Kita ambil tulang ni rebus senang. Panjang sikit. Hak kat paha tu kan, hak ujung tu bulat. Senang. Haram. Kenapa? Itu makanan jin. Jin makan lagu mana? Bukan tokok perak tu dah. Dia sedut zat. Dia ambil zat. Maksudnya dia macam isap zat.
Bukan tokok kerak-kerak tu tak. Tok Saleh rahimahullah dia cerita di Mekah dulu ni ada seorang ni dia pi tanah. Kemudian tulang ayam dia lempak masuk dalam mangkuk tanah. Terus pecah mangkuk tanah, jin mengamuk. Mekah jangan main. Jin-jin Islam ni ramai. Tu kalau tidur masjid jin, Tok Saleh cerita, saya tak pernah masuk, lalu Kalau tidur masjid jin malam-malam, tidur sah depan, dia angkat tak belakang. Kadang-kadang dia luak terus. Jin angkat, dia pun nak semayang. Tu kita kena hormat makanan saudara kita, jin Islam. Termasuk tulang-tulang makanan yang kita makan itu. Tak boleh setinjau. Tak boleh setinjau. Dan umpama batu tu daripada benda-benda yang kasar, kesap, boleh menarik najis itu seperti tisu, ataupun gundi, ataupun daun kering, kayu kering, bolehlah. Tapi jangan duk ambil daun lalang pula, darah mengung. Serah darah habis. Tu tajam. Daun kering ke, daun segar ke, boleh semua dengan syarat. Dengan syarat dia boleh menarik najis, kesap. Dan tak ada ayam. Dia kena kering. Daun hidup pun tak apa. Yang mana belakang tu, contohnya daun kapal terbang ke, daun apa hak orang duduk buat pinang gadok, daun gaduk. Hak belakang tu kan dia kasar. Apabila kita tarik najis tu, dia lekat. Dia boleh menarik najis. Tisu ke apa ke, janji boleh menarik najis. Bukan daun yang lincin, tak boleh. Daun lincin tak boleh. Daun yang boleh menarik najis. Tisu lah mudah zaman lah. Tisu kering. Habis. Lepas tu kalau guna tisu basah macam mana? Kena basuh. Kena guna ayat mutlak. Kena guna ayat mutlak. Adapun kalau kita guna tisu kering, lap ataupun daun, maksudnya kalau kita lap 3 kali, boleh semayang walaupun tak basuh dengan ayam. Sah untuk solat. Dikira sah dalam istinja. Tapi kalau gabung dengan tisu basah, dia kena basuh. Solat dia tidak sah. Kerana apa? Tak dikira suci dalam masalah istinja. Tak dikira suci di dalam istinja. Habis. Itu syarat istinja. Syarat dia. Sama ada yang mutlak ataupun benda kesap yang boleh menarik najis daripada benda yang kering dan suci. Dan umpamanya, umpama batu. Tok Saleh cerita ada orang baca kitab, dia tak mengaji, dia pergi baca kitab-kitab Jawi hak lama. Tulis dalam kitab tu, tiada sah istinja dengan taik kerang. Kap ronga dia baca kerang. Tak sah istinja dengan taik kering. Taik kering tu tak sah. Kita pergi kutip batu, boleh 3 biji. Hak 2 tu batu sungguh. Hak yang satu lagi taik kering, nampak macam batu. Tak sah istinja dengan taik kering. Dia baca kerang. Tu bahaya tu. Kita Jawi ni kalau tak mengaji, takut kita baca kod lain. Bahaya. Bawau mim, dia baca bom. Padahalnya bumi. Bawau mim, bumi. Bawau mim. Ringkas dulu ni. Sin alif ya, saya. La ni sin alif ya alif. Saya baca Jawi la pun jadi lambat. Apa dia ni? Kena mengejar lu.
Dia tambah alif banyak kan. Dulu sin alif ya saya. La ni dia tambah lagi alif lagi. Sin alif ya alif saya. Dan umpamanya benda kasar daripada tiap-tiap yang suci. Tisu suci yang kering, daun yang kering yang suci, bersih, tak ada najis. Begitu juga batu yang suci dan umpamanya. Lagi pula keras benda tu. Tak lembek macam agak-agak tak boleh. Kalau benda tu lembek macam agak-agak tak sah. Lagi pula kesap. Kesap yakni boleh menarik najis. Dan bukan daripada makanan. Dan bukan daripada makanan. Contohnya roti. Tok Rui Saleh mengajak bab ni. Orang tua-tua mengaji. Tok Saleh kata tak sah kita istinja dengan makanan umpamanya roti meri. Roti meri tu. Tok Saleh bagi contoh tak boleh istinja dengan makanan. Contohnya ambil roti meri tu. Tak boleh. Tok-tok ni pula balik bercakap sama kita, dah sama-sama depa. Tok Ru kata tak boleh makan roti meri. Orang kata tak boleh istinja. Dia kata tak boleh makan roti meri. Kayuh. Abang kata aku. Tu siapa kata? Tarik tangan heret aku. Siapa duk kata tu? Tarik tangan mari ni. Pandai duk buat jual benda hak tak nyata. Dia barangkali tak dengar kot. Ataupun nombor dua dia mamun mengantuk kot. Tu kata tak boleh istinja dengan makanan seperti roti meri. Macam tu bab cuti. Depa kata cuti, siapa kata? Heret tangan orang kata siapa? Depa tu tarik mari sini semua. Pandai dok mak mereka. Tu maksudnya kejadian-kejadian seumpama itu berlaku kepada orang kadang-kadang kurang pendengaran, begitu. Ataupun sengkaan-sengkaan. Jadi Tok Saleh ni dia macam tu, dia orang tak berani. Kadang-kadang pergi mengaji beg tu hari Jumaat, depa ada pekan hari, ada jual ikan, jual sayur, jual baju. Beli, lupa beg mengaji. Orang main tak mahu Tok tak berani ambil Tok kata mengaji ke mana, kitab pun tak rata pasal. Depa beli lain. Tok cengeng. Hak pasien kami tak apa, biar marah bi. Tok kata kalau aku tak marah dengan anak murid, aku nak marah siapa? Kalau aku marah jangan lari. Dia kata aku kena dengan pada dulu ni di Mekah, teruk lagi pada hamba. Mengaji ni kerja kena marah. Tu orang dulu tu boleh sungguh. Tok guru depa ajak sungguh-sungguh. Baik. Satu lagi bab pakin. Saya lagi main umum. Ubah kenderaan ni. Bodoh dia kata. Nak mengaji ke mana, nak faham ilmu pakin kereta pun tak larat dah. Bengong bodoh. Pasal. Baik. Tu dia nak bagi kita ni fikir dengan matang. Begitu. Dia ajak habis, bukan dia ajak kitab Dia ajak habis bermasyarakat semua. Baik. Naik kereta dengan dia, orang angkat tangan. Dia kata buka tingkap, angkat tangan balik. Hormat orang. Orang angkat tangan kita, buka tingkap, angkat balik. Hormat orang. Kita jangan tunjuk belagak, tak boleh. Itu tarbiyah ulama dulu. Dengan masyarakat ni seperti keluarga. Akrab.
dekat hampirnya tok guru dulu. Tu orang dulu tak panggil tok guru, panggil panggilan manja. Apa dia? Pak Long, Pak Teh, Pak Jang, Pak Lang. Nah, kalau di petani baba, macam ayah. Mereka itu seperti bapa saudara ayah kita dan umpamanya. Nah, Allah ni kita panggil tok guru dulu dak. Tok Islam panggil pak cik, orang Sikh hak tua-tua panggil pak cik, cik leh. Oh cik leh jangan tebang, bekeng. Tok Islam jangan buat main. Cengeng. Tu bahasa depa. Oh cik leh jangan tebang. Oh bekeng. Cengeng. Tak kena ya pasal. Pernah dalam satu majlis sembahyang jenazah di belah-belah Jeneri tu. Sembahyang mayat, janji ke sebelah. Duk buat tahlil jadi 11 suku. Habis orang sembahyang mayat tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua. Pasang. Apabila selesai mandi, selesai kapan masuk waktu sembahyang dengan segera dan urih jenazah ke bumi dengan segera. Ni duk matik buat apa? Dah cukup jam 11 dah, duk matik lagi buat apa? Saat lagi lepas tanam tu, kalau nak buat tahlil bercerah buat. Ni masalah dia kata. Pasal ni hak tok guru ni duk buat, duk ajak orang bagi jadi silap. Dia tunjuk muka tok guru tu depan. Tu orang tak wani dengan dia, tegas. Kalau dia tak buat lagu tu, tak ubah masyarakat. Dia kata aku balik tahun 60-an tu, Allah gelap jahil. Nak buka kebun, suruh hantu, hei datuk ni, jamu ayam, jamu telur. Suruh jaga kebun. Kurafat. Dia kata kalau mati pagi, malam tu baru boleh tanam. Pasal orang nak urus jenazah tak ada. Mula-mula dia balik. Gotong royong nak mandi jenazah ni ambil ayak di sungai. Hak ambil ayak tu semayang tak? Dia kata jom main semayang. Tak apa semayang dulu, saya nak angkut ayak. Angkut ayak boleh, semayang tak boleh. Lorat dia kata. Apabila dia balik, dia ubah sikit. Akhir sekali jadi elok. Kalau dia tak tegas macam tu, tak ubah masyarakat. Tu sesuai dengan dia lah. Sesuai dengan dia. Tapi anak murid kasih, tak lari. Tak lari. Sebab dia marah tu ada sebab. Kalau tak ada sebab pun dia tak marah, dia baik. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan bukan daripada makanan haram kita istinja dengan makanan. Dan jikalau makanan jin sekalipun, macam tulang-tulang makanan, tulang ayam, tulang lembu, tak boleh kita istinja. Dan tiada daripada yang dihormati akan benda yang kasar itu oleh syarak. Contohnya macam kitab, kita koyak Hidayatul Subian, haram. Mana boleh, ni ilmu syarak, tak boleh. Ada seorang tok guru di Sik, nama Tok Guru Haji Saleh Warak. Saya tak dah jumpa dia. Tok Guru Haji Saleh Warak. Surah Abaq tulisan Jawi ni dia kutip debuh lamari. 2 mari dia baca cerita. Hormat tulisan Jawi kerana tulisan Jawi ni asal daripada tulisan Quran. Tulisan Jawi pun dia hormat. Tu jadi Tok Wali, Tok Haji Saleh Warak. Hebatlah. Orang-orang yang hebat zaman dia tu, di antara Tok Guru Haji Saleh Warak. Pondok dia depan Masjid Pekansik. Lah ni tak ada dah diperoboh. Buat apa? Dataran. Dulu pondok dia depan Masjid Pekansik. Tok Guru Haji Saleh Warak. Dia tua pada Tok Haji Saleh Sik. Dia tua pada Tok Haji Saleh Musa lagi.
Tok Guru Haji Saleh Warang. Tak boleh istinja dengan makanan dan benda-benda yang dihormati pada syarak, umpamanya kitab-kitab, tak boleh kita duk koyak, tak boleh. Contoh benda yang kita boleh guna untuk istinja tu seperti kayu kering dan rumput yang boleh menarik najis, dan tanah kol, tanah kering, tanah kuai kita panggil. Di zaman dulu lah ni tak, kita tak erti ni sebutan ni, tanah kering, ada bulat-bulat. Tanah kering tu boleh kita ambil untuk istinja. Tanah kuil. Iaitu istinja, wajib ia seorang itu istinja pada tak kala berkehendak ia seorang itu akan sembahyang. Wajib istinja ataupun wajib basuh dengan air mutlak. Bila wajib tu? Apabila nak sembahyang. Apabila nak sembahyang, wajib suci dengan mengikuti syarat-syarat sah istinja. Kalau nak sembahyang, kena ikut cara istinja ni. Tapi kalau tak sembahyang, duduk biasa-biasa, tak apa, basuh pi tak. Kalau kata tak suci pun tak apa. Cuma kalau nak sembahyang, wajib istinja ikut syarat sah istinja. Sama ada nak guna ayat mutlak ataupun nak gabui dengan benda-benda kasar, kena ikut tata cara sah istinja ini. Dia ada syarat-syarat dia lagi depan tu. Dia ada beberapa syarat sah istinja. Berapa? 8. Nak istinja dia ada 8 syarat baru sah. Kita mengaji baru tahu, bukan main lap gitu ya. Bukan main lap gabuh-gabuh gitu ya, tak boleh. Dia ada kena ada 8 syarat. Baik, kita tengok lagi. Apabila wajib ia tak kala berkehendak ia seorang akan sembahyang, wajib istinja. Dan umpamanya sembahyang, tawaf, sujud syukur, daripada tiap-tiap suatu yang terhenti sah itu atas suci badannya daripada najis. Apa dia? Benda-benda yang kena suci daripada najis, terhenti sah. Sembahyang, tawaf, sujud tilawah, itu kena suci. Syarat nak sembahyang kena suci baru sah daripada najis. Syarat nak tawaf mesti kena suci daripada najis, baru sah. Kalau tak sah. Lepas tu macam mana Tok Bilal nak bang, tapi basuh tak lengkap lagi. Basuh ayak habis. Allah. Ayak tak ada hari tu. Ayak tangki ya cerek. Dia kata aku nak bang ke mana ni? Basuh tak habis lagi. Bang kan nanti suci, pi bang dulu lah. Sat lagi, pilah beli ayak lain. Pilah cari ayak kat mana pula. Basuh sat imat. Kerana azan ni tak syarat. Tak syarat suci badan kita. Tapi jangan berdoa sangat. Mana? Hadas besar, mai bang dulu. Dia kata aku tak bang lagi. Orang kata apa? Aku duk makan gaji bila? Nak bang makin lambat, berjunuk. Makin Allah, masuk waktu lah. 5 minit lagi. Nak mandi tak dan. Pi bang, tu teruk ngat. Tak boleh masuk dalam masjid. Surau tak apa. Itu pun dengan niat zikir. Ya. Ada budak-budak. Tok Guru kata kerja hang bang nah. Bang balik balik tidur lah benak balik. Orang lain sembahyang. Dia kata aku bang dah. Lorak lagu tu. Nah. Budak-budak biasalah. Macam-macam hal, macam-macam kelaku.
Macam bang tu, tak gaduh suci, tak gaduh ada niat apa, bang itu. Setengah ni dia bismillah, dia selawat, tak syarat dah lagu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak nawaitul azan? Tak ada perang terus nah. Mana? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak gaduh istighfar hati sudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang suruh bang kalau suruh selawat masa tu bang terus. Hak syarat-syarat bang dia tak ikut pula, melalut sampai tak kena. Kadang-kadang dia panjang tu lah sampai tak kena kalu. Kalau kita terjemah tengok, aku bersaksi adalah Nabi Muhammad Rasul Allah Ta'ala. Kalau bahasa Melayu meleret tak sedap. Tengok bang Mekah guna. Semangat. Ni meleret. Tambah hak yang bang ni dia kena syiar yang baik. Lebih-lebih lagi kita dalam pekan. Lebih-lebih lagi kita di taman. Kena suara yang lunak, yang sedap. Sebahagiannya dalam kitab, sehingga kan kita ni boleh upah orang tu untuk kerja dia bang. Kena fikir. Hak ni bukan kata kita, hak orang Islam. Dengar apa lemah, orang bukan Islam lebih lagi. Kadang-kadang hak sengau, bukan tak bagus, tapi kita kena fikir masalah hak syiar. Itu dibinakan akan menara supaya azan itu disyiarkan. Syiar. Itu kita kena fikir. Kita kena fikir orang azan, lebih-lebih lagi kita dalam pekan, kita di dalam masyarakat majmuk. Ada India, ada Cina, ada orang yang bukan Islam. Biar apabila dengar tu, kita pun sayu, kita pun naik sono, tenang. Kadang-kadang bang, sampai kita ni, aduh. Dia punya derah, deranggah tu, sampai habis, Bukan cara tu. Bukan lagu tu. Tu syiar, kita kena jaga azan. Tu apabila insya tu banyak kuliah berhenti betul azan. Syiar. Kita ni melakukan azan itu kerana syiar, tanda agama. Tanda agama. Kita cari hak suara sedap tu dibahas dalam kitab fiqh. Bahkan dituntut kalau tak ada kita upah orang hak suara sedap untuk azan. Kita upah. Iaitu wajib ia seorang beristinja pada tak kala berkendak ia seorang akan sembahyang, dan umpama sembahyang seperti tawaf, sujud syukur, sujud tilawah, daripada tiap-tiap suatu daripada yang terhenti atau terhenti sahnya sesuatu ibadat atas suci badannya daripada najis. Apa dia syarat sah ibadat kena suci daripada najis? Yang pertama sembahyang fardu, sembahyang sunat, dan yang kedua tawaf fardu daripada najis. Itu kena wajib istinja. Atau pada tak kala takut berhamburan najis itu daripada tempatnya. Atau pada tak kala takut berhembur najis itu pada tempatnya. Ini wajib. Wajib apabila kita ni seriau, takut, risau, bimbang najis itu merebak atas. Wajib istinja. Wajib kita istinja siap-siap. Kena bagi habis dulu buang bagi habis dulu, istinja baru kita berjalan. Pasal apa? Takut jatuh najis rata di tempat-tempat yang lain. Itu wajib istinja. Atau berlumur, takut berlumur ia najis
dengan pakaiannya dan lain-lainnya. Wajib istinja. Pada ketika tu wajib istinja. Dan jika berkehendak ia akan bersuci daripada salah satu daripada keduanya air, maka dengan air itu afdal, kerana ia air menghilangkan akan ain najis dan bekasnya. Kalau diberi pilih air ke tisu, air itu lebih afdal, kerana hilang najis, hilang kesan najis di tempat keluar najis itu. Hilang habis semua. Apabila dibeli pilih air ke tisu kering ke, pilih air. Tu kalau dipilih kata dua. Nak pilih salah satu, pilih air. Bersalahan batu, iaitu menghilangkan akan ainnya najis jua, tetapi bermula baik. Adapun kita lap, najis itu ya hilang. Bekas najis tak hilang, tetapi dimaaf. Kita berak keluar najis, kita lap, najis tu hilang, tetapi bekas keluar tu tak habis. Tak habis. Dimaaf. Untuk diri dia, bukan orang lain. Macam mana maaf untuk diri dia? Dia berak, dia lap dengan tisu sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada dah najis tu, sah. Najis tak ada. Kesan hak keluar bekas-bekas tu, duk hak tempek tadi ni ada lagi bekas dia tu, tapi tak ada dah lah. Hilang dah lah. Tapi pada hukumnya dimaaf. Untuk diri dia. Tak orang lain. Maksud dia mana? Kalau kita tahu Tok Isaleh kata Arab Badui ni memang dia istinja. Kita semayang jangan rapat ingat dengan dia. Takut sekali dia duduk atas kita. Hak dia dimaaf. Pada kita tidak. Pada kita tak. Nah, dia tu diri dia tu dimaaf lah. Dimaaf untuk dia, bukan orang lain. Begitu. Bersalahan batu, iaitu menghilangkan akan ainnya najis jua, tetapi bermula yang terlebih afdal istinja pada mula-mulanya dengan batu yang kasar, benda kasar, kemudian diperikutkan akan dia lepas lap dengan batu, lap dengan benda kasar tu diikut dengan air. Ini terlebih afdal. Mula-mula lap dengan tisu sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu ambil air, gosok. Ini terlebih afdal. Pasal apa? Mengurangkan air. Suci habis. Air pun tak banyak. Kita pergi kenuri, makan gulai lemak, minyak berlemak di tangan ni. Kalau basuh, tak ada sabun, steka pun habis. Buat ke mana? Ambil tisu dulu, ambil lap lemak. Kita ada kebijaksanaan Allah bagi lap lemak, lap, ambil tisu lap, ambil air, tak banyak air. Kalau basuh dengan air ke setengah teka ke tak tangkap orang. Sebotol air mineral hak 1 liter tu pun tak, hak yang apa, hak botol kecil pun tak cukup. Kalau duk basuh aku tu lap, ambil lap. Tuah. Mudah. Nah. Tapi kalau tok Arab, dia mau kena ada sabun. Tu cara kita nak ra'i. Habib-habib, ulama-ulama Jordan ke, Mesir ke, mereka suka apabila basuh tu ada sabun. Nah, apabila ada sabun tu, mereka basuh, mereka lap dengan tisu, selesai. Itu cara Arab. Kita tak buah sabun, tak apa. Tapi kalau buah tu lagi bagus. Begitu.
Kat sejam lah, 10 minit lagi. Saya ada majlis di tempat Ustaz Mukti. Ada Habib Muhammad Al-Idrus, dia nak rasmi nak buat tempat pengajian baru. Baik. Sikit lagi. Kemudian diperikutkan akan dia dengan air. Mula-mula lak. Dengan tisu kering. Dah betul cerok ngayak. Itu terlebih afdal. Itu terlebih baik daripada kita ni beristinja. Kalau diberi pilih ayak ke benda kasar seperti tisu kering, kita pilih ayak. Kalau kita ni afdal yang terlebih baiknya, tisu pun kita guna, lap, kemudian kita ikuti dengan air supaya air itu tidak banyak kita gunakan. Bermula syarat sah istinja dengan umpama batu. Umpama batu yakni umpama benda-benda kasar yang boleh menarik najis. Seperti tisu dan umpamanya. Dengan benda-benda yang kasar itu 8 perkara, 8 syarat sah. Kalau ada 8 ni sah. Tak ikut 8 ni tak sah. Wajib guna yang. Kalau ikut 8 ni tak apa, semayang terus tak apa. Gebus lap, semayang terus tak apa. Kalau ikut 8 ni. Kalau tak cukup 8 ni, wajib kena basuh dengan ayam. Wajib kena basuh dengan ayam. Jadi kita berhenti di sini dulu, insya-Allah. Kita doa dulu, lepas tu lagi kalau ada 1-2 soalan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang saya air cooler tu saya dah tukar kepada aircon sebab diberi nasihat oleh 2-3 orang. Dia kata lebih baik kita pakai aircon terus sebab air cooler ni kena buah air, kemudian kadar sejuk dia tu kurang. Jadi kemarin alhamdulillah pasang dah. Kutipan yang kita tu 2,600, kemudian ada top up sikit. Harga pasang semua kemarin ni 3,550 tambah 80 wayar. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk orang main majlis tu lebih selesa dalam keadaan majlis-majlis yang kita adakan insya-Allah. Yang terdekat ni 14 ni lah insya-Allah, haul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita doakan mudah-mudahan keluarga Syekh, isteri Syekh boleh mai dan anak-anak Syekh boleh mai sekali dengan kita. Kita buat tahlil. Haul-haul ni kalau nak senang faham, seolah-olah macam tahlil tahunan. Tahlil perdana tahunan. Tu haul. Haul ni cukup tahun kita tahlil. Ingat. Buat apa haul ni? Untuk kita mengambil pengajaran-pengajaran macam mana mujahadah dia. Kalau kita tak boleh tiru semua, sikit-sikit pun tak apa dah. Begitu. Nah, kita dengar cerita-cerita anak murid dia. Doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Tu anak-anak buah saya duk atok dah tu. Nak panggil orang tu, nak panggil orang ni. Depa lah saya serah, depa kata hampalah pakat-pakat. Bantu. Doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua segala kebajikan. Alhamdulillah, terima kasih. Sentiasa terutamanya ahli kuliah muslimat dan kuliah duha Masjid Daga ni membantu segala-segala program kebajikan yang diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dah tadi kan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada soalan tak? Ya.
Hormat waktu. Tiba-tiba kita sampai tu masih ada waktu sembahyang fardu. Tak gaduh qada. Yang kita sebut qada tu apabila keluar waktu. Contohnya Zuhur dan Asar kita hormat waktu sampai insya tu. Hak Zuhur Asar tu qada lah. Tapi sampai sebelum maghrib ada waktu mandi terus sembahyang fardu tunai. Wallahu a'lam. Tak ada no? InsyaAllah saya nak pergi majlis satu lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.